Keengganan Tun Mutahir mengahwinkan anaknya Tun Fatimah kepada Sultan Mahmud Shah telah membangkitkan kemarahan baginda. Akibatnya, seluruh keluarga Tun Mutahir dihukum bunuh kecuali Tun Fatimah. Namun, Sultan Mahmud Shah mula menyedari kesilapan dan cuba memperbetulkannya dengan melamar Tun Fatimah dijadikan isteri sekaligus permaisuri Melaka. Persoalannya, apakah Tun Fatimah setuju dengan lamaran baginda setelah apa yang berlaku pada keluarganya? Seorang sultan itu tidak boleh diderhakai. Itu yang kita sedia maklum dalam tradisi Melayu. Jadi hendak tak mahu, hendak tak hendak, Tun Fatimah harus menerima lamaran itu. Pantang rakyat menderhaka pada sultan. Pegangan itulah yang menyebabkan Tun Fatimah akhirnya bersetuju dikahwinkan dengan Sultan Mahmud Shah. Namun, terdapat satu syarat yang dimeterai antara Sultan Mahmud Shah dan Tun Fatimah sebelum bergelar Permaisuri Melaka. Zuriat daripada Tun Fatimah bakal menjadi pengganti Sultan Melaka. Jadi saya kira Tun Fatimah walaupun sedih terpaksa menjadi seorang isteri kepada pembunuh keluarganya, tetapi beliau juga bijak merangka strategi mengukuhkan kembali kedudukan keturunannya di dalam kerajaan. Setelah menjadikan Tun Fatimah sebagai permaisuri, Sultan Mahmud Shah cuba menstabilkan semula kota Melaka. Namun, usaha baginda itu boleh dikatakan sudah terlewat. Kota Melaka kini bagaikan retak menanti belah akibat tindakannya sendiri. Bagi saya, kepimpinan yang lemah, yang tidak mementingkan negara, yang tidak mementingkan bangsa, itu akan menyebabkan rasa tak puas hati, di kalangan mereka sama sendiri. Dan ini yang menyebabkan bila adanya ancaman daripada luar, kita tak bersatu, maka dengan mudah kita boleh dijatuhkan. Kedatangan sekumpulan Portugis yang diketuai Diego Lopes de Siqueira ke Kota Melaka pada tahun 1509 menjadi titik permulaan Kota Melaka bakal dijajah oleh kuasa luar. Kumpulan Portugis ini tiba dengan niat untuk menawan Melaka di atas dua faktor, ekonomi dan agama. Faktor paling utama adalah ekonomi, di mana pada waktu itu Melaka merupakan pelabuhan utama yang membekalkan produk-produk dari pelabuhan-pelabuhan Melayu pesisir di sekitar pelabuhan Melaka, khususnya produk rempah ratus seperti cengkeh dan lada. Pihak Portugis merasakan adalah penting untuk menaklukkan Melaka dengan kesamaannya seolah jatuhlah sebuah kuasa Islam ketika itu. Merasakan diri mereka satu kuasa besar, Diego Lopes dan orang-orangnya langsung tidak menghormati adat istiadat yang dipraktikkan oleh penduduk Melaka. Selalunya benda-benda yang kecil, dalam hal ini apa kita kata kelasi-kelasi kapal Portugis yang dibenarkan mendarat, duduk 2 malam sudah buat kecoh. Jadi saya kira pertentangan budaya lah, pertentangan budaya atau tradisi yang menimbulkan rasa tidak selesa, apatah lagi kabar-kabar angin yang dibawa oleh orang-orang tertentu tentang niat jahat Portugis ini sampai ke telinga Sultan Mahmud. Dan ini yang menyebabkan Sultan Mahmud melancarkan serangan kali pertama terhadap kumpulan Siqueira tadi dan menawan 19 orang tentera Portugis pada ketika itu. Tindakan Sultan Mahmud Shah telah membuka peluang kepada pihak Portugis untuk menyerang balas. Kini, mereka ada alasan yang kukuh untuk menakluki Melaka. Alasan yang digunakan oleh Alfonso untuk membebaskan tawanan mereka di Melaka. Alasan yang kedua, untuk meneruskan rundingan untuk memonopoli perdagangan seperti yang mereka rancangkan. Maka apabila kedua-dua rancangan atau alasan ini tidak terlaksana, maka inilah alasan terbaik untuk mereka menyerang Melaka. Tanggal Jun 15, Alfonso de Albuquerque, seorang Governor Portugis
Portugis telah tiba di perairan pantai Melaka dengan misi menakluk Melaka. Pada ketika itu, kota Melaka ternyata terkejut dengan serangan yang bakal dihadapi. Maka pada waktu itu hanya ada beberapa ratus tentera terlatih sahaja untuk mempertahankan Melaka. Jadi saya jangkakan sebenarnya Melaka tidak bersedia dengan serangan tersebut. Bersama 18 kapal perang yang dipenuhi dengan 1,400 orang tentera, Alfonso de Albuquerque melancarkan serangan terhadap kota Melaka. Pada peringkat awal, mereka serang perairan Melaka dahulu. Mereka mengebom kapal-kapal dagang yang banyak. Kapal Jawa, kapal dari Sumatera, kapal Gujarat pun mereka serang pada waktu itu yang banyak di perairan. Pada masa yang sama, sebuah jambatan yang menghubungkan istana diraja dan penduduk Melaka menjadi sasaran Alfonso. Beliau tahu dengan menakluki jambatan tersebut, maka dengan mudah Melaka akan jatuh ke tangan Portugis. Untuk tujuan berkenaan, maka Portugis terpaksa menyerang jambatan untuk memutuskan hubungan, memutuskan bantuan di antara pihak kesultanan dengan orang besar dan juga rakyat jelata yang tinggal di seberang sungai. Setelah tumbangnya jambatan itu di tangan Alfonso, beliau terus melancarkan serangan bertubi-tubi ke Melaka. Tanpa bantuan dari luar, Melaka semakin lemah. Itulah kelemahan Melaka. Kita terlalu bergantung kepada saudara luar, terlalu bergantung kepada askar-askar upahan, hulu balang upahan, dan bila peperangan berlaku, mereka dengan mudah letak senjata dan meninggalkan medan peperangan. Dengan serangan tanpa henti dari Portugis, Tun Fatimah turut membantu mempertahankan kota Melaka. Namun, berapa lamakah kota Melaka dapat bertahan sebelum rebah